Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Nah, jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka. Selepas semayang maghrib di celah-celah wirid, di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka Jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka Jahannam.